Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Iman Safia binti Abdul Rahim melaporkan untuk TV PSS Sunley. Hari ini 6 Januari 2026 bersamaan hari Selasa akan diadakan majlis pendaftaran murid tingkatan 1 bertempat di Dewan Semarak dan foyer Blok E SMK Sungai Layar. Program yang berlangsung bermula pada jam 8 pagi ini turut melibatkan para waris bagi urusan pentadbiran dan pembelian keperluan sekolah. Majlis bermula dengan ibu bapa akan berkumpul di Dewan Semarak untuk mendengar ucapan Encik Samsudin bin Sadeh dan ucapan Puan Noliah binti Samad PKM SMK Sungai Layar dan akan diteruskan dengan urusan pendaftaran murid. Sementara itu, murid tingkatan 1 akan berada di foyer Blok E untuk menjalani ujian diagnostik dan mendengar taklimat disiplin yang akan disampaikan oleh Cikgu Ahmad Faizal bin Bahari. Program dijangka tamat pada pukul 11 pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Isyirah binti Safarin. Nur Hazrika binti Kamal Ikram. Saya Nana Kidamia binti Rahim. Saya Nik Zahira Maisara binti Nik Harik. Kami dari SK Sungai Layar. Saya amat berbangga kerana dapat masuk ke Form 1. Saya harap saya dapat buang perang buruk dan belajar lebih rajin di Form 1 ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Putra Haikal. Saya daripada Laguna Merbuk. Saya sekolah daripada Laguna Merbuk. Saya main di sini membeli baju dan seluar. Saya dapat berkawan dengan orang yang ramai. So, kalau dah Form 1 di Jahannam, nanti kalau dah Form 1, datanglah sekolah sini. Indahnya dapat berkawan dengan ramai-ramai dan dapat cikgu yang baik dan sopan santun. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya waris pada Putra Haikal Hasbullah dan wakil pada waris-waris semua di sekolah ni. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih pada seluruh guru-guru yang tulus lumus mengajar anak-anak kami dengan penuh harapan saya agar anak-anak murid semua, anak-anak kami semua dapat menimba ilmu dengan berjaya dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, seperti kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada pagi ini dan kita dah selesailah satu majlis pendaftaran murid tingkatan 1 2026. Saya mewakili seluruh warga sekolah mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua para waris yang sudi hadir dan memberi kepercayaan kepada pihak sekolah untuk mendidik anak-anak tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati. Sekian dan sekali lagi saya selamat datang ke SMK Sungai Layar dan terima kasih kepada semua guru-guru yang telah hadir pada hari ini untuk mengurus pendaftaran pada pagi ini. Dan pihak sekolah mendoakan murid-murid tingkatan 1 sesi 2026 merupakan murid-murid yang berdisiplin, bertanggungjawab, sentiasa berusaha menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan juga negara. Jadi semoga anak-anak murid tingkatan 1 SMK Sungai Layar yang baru mendaftar pada hari ini akan melakarkan kejayaan yang membanggakan sepanjang tempoh persekolahan mereka di sini. Majlis pendaftaran murid tingkatan 1 SMK Sungai Layar telah pun berakhir. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Seterusnya, murid-murid tingkatan 1 akan bersama waris masing-masing untuk urusan pembelian buku, alat tulis dan lain-lain keperluan di koperasi sekolah. Akhir kata, saya Nur Iman Safia binti Abdul Rahim, wartawan TV PSS Sunley ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang terlibat dan tidak lupa juga kepada ibu bapa dan murid yang hadir pada hari ini. Semoga murid-murid SMK Sungai Layar terus cemerlang. TV PSS sentiasa bersama anda.